sebagai satu keluarga besar di bawah bumbung Institut Kesihatan Negara. Akhir kata, secara peribadi, saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang tempoh saya menerjui kelab ini. Terima kasih atas segala memori indah dan kisah yang luar biasa. Sebagai penutup, sebarang pantun buat anda semua, kain songket tenunan Melayu indah diguna di setiap hari. Keluarga NIH tetap bersatu, Kelab NIH sentiasa bersamamu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Ashraf atas ucapan Izham bin Mat Isa. Encik Muhammad Taufik bin Subri. Dr. Zulkarnain bin Abdul Karim. Ada lagi? QR hanya untuk orang yang berada di dalam ini saja. Dah? Semua dah Tak ada yang lain slow ke? Dah Okey. Untuk menyempurnakan penyampaian hadiah Lucky Draw kita pada petang ini, dijemput Puan Dayang Siti Nurjihan binti Awang Muhammad Saufi, pendaftar NIH untuk menyampaikan hadiah. Dipersilakan. Diiringi oleh Dr. Ashraf. Okey, dah bersedia semua? Kita tengok siapa yang paling bertuah sekali. Yang pertama bertuah pada hari ini. Okey, kita screen. Dan nama yang naik adalah nama Vivian Errol anak Michael. Tahniah. Boleh goreng imun balik ni. Kita bagi sekali minyak Untuk cabutan yang pertama kita memilih 15 nombor, 15 cabutan bertuah yang pertama. Okey, kita teruskan dengan nama bertuah yang seterusnya. Nurlainiza binti Kamarudin. Stok beras buat sambung. Nurlainiza? Hai? Hanya yang berada di dalam dewan sahaja layak untuk mengambil hadiah. Dia mesti daftar balik ni. Alah. 1, 2. Tak ada ya? Kita teruskan. Okey, kita putar lagi. Nama yang seterusnya Shirley Pino. Tahniah diucapkan
komplain walaupun dia dah register, walaupun dia dah bayar tapi tak ada dalam database kan. Ramai kan? Sebab hari tu memang database kita ada sedikit masalah. Sebab tu macam saya dengan Ayu, kalau siapa datang email ke ni, kita akan update. So kalau ada lagi keciciran, boleh update pada saya dan Ayu untuk kita update balik ya. Mohon maaf lah di atas database kami yang hilang tempoh hari. Semua bagai lahirkan yang menyokong dan memberi sumbangan, sebab kita pun memohon sumbangan daripada warga untuk menggerakkan program-program ini. Kemudiannya kita ada juga Malaysia Grant Award, kolaborasi dengan